Assalamualaikum. Zikir atau wirid mudah selepas solat subuh bagi yang rush nak pergi kerja. Okey, pertama selepas solat subuh, baca istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Yang sunnahnya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itulah bacaan sunnah 3 kali. Kemudian disusuli, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita sambung sebanyak 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah, dialah satu-satunya Tuhan, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya segala kerajaan dan puji. Yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang mentakdirkan segala sesuatu. Kemudian zikir seterusnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Seterusnya, jangan tinggalkan 3 zikir ni. Subhanallah 10 kali, Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, juga 10 kali, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, juga 10 kali. Ini seringkas zikir selepas solat subuh. Seterusnya, kalau sempat baca ayat kursi dan 3 kul. Kalau tak sempat ayat kursi dan 3 kul tu, 3 kul surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Sekiranya tak sempat ayat kursi dan 3 surah tadi, boleh dibaca sewaktu selepas subuh, waktu naik motor tu ke. InsyaAllah moga bermanfaat. Assalamualaikum.